Ni adalah A5 Japanese Wagyu yang kita akan gunakan for our Wagyu pizza. Guys, I jumpa satu kafe ni yang jual Wagyu pizza cuma RM88 je. Ya betul weh. Agaknya owner nak buat sedekah ni. Yelah, mana nak cari tempat yang jual pizza pakai daging Wagyu cuma RM88 je. Okay, jom kita try taste test. Ni first time I try daging Wagyu and tak expect weh, rasa ni cair dekat mulut. Combine pula dengan sourdough dia, lembut gila. Memang rasa macam makan kapas lah. FYI, if you guys beli 2 Wagyu pizza ni, harga dia RM150 je tau. Memang betul owner nak buat sedekah lah. Untuk korang yang gila lamb, boleh try the lamb delight. Ni pun daging dia lembut, makcik-makcik tak ada gigi pun boleh kunyah. Tapi kalau korang basic girl macam I, boleh try Hawaiian chicken pepperoni. Manis and savory dia memang balance. Try juga pasta diorang yang next level ni, macam creamy buttermilk and aglio olio beef bacon. Jangan lupa check out drinks diorang juga, okay? So next, korang nak kita orang review apa pula?